Hati-hati kalau korang selalu hantar emas pergi cuci. Sebab ada kedai emas boleh curi emas korang tau. Ramai orang tak tahu, sesetengah kedai emas gunakan bahan kimia untuk cucikan emas korang. Bahan kimia itu boleh hakis permukaan emas. Berat emas akan berkurang. Korang tengok, nampak makin berkilat. Tapi hakikatnya, emas dah hilang. Kalau perbezaan dalam 0.1 gram, okey je. Tak ada apa. Tapi kalau beza banyak, tu lain cerita lah. Biasanya, kedai jika yang jujur hanya guna mesin ultrasonik tambah cleaner. Letak emas, masuk 300 saat cukup. Bersih, berkilat, tapi berat tak akan berkurang. So korang, sebelum hantar untuk cuci, timbang dulu kat rumah. Jangan bagi orang ambil peluang curi emas korang dengan senyap-senyap.